Satu dinar ini bernilai lebih kurang RM2,000 sekarang. Kalaulah tuan-puan ada 3 keping satu dinar macam ni, bermakna tuan-puan telah pun ada simpanan kecemasan sebanyak 3 bulan gaji bagi orang yang makan gaji sebanyak RM2,000 sebulan. Kenapa 3 bulan gaji ini penting? Kenapa simpanan kecemasan 3 bulan gaji ini penting? Ianya untuk membantu tuan-puan ada backup simpanan kecemasan in case apa-apa jadi. Contoh kata, tuan-puan tidak dapat lagi mencari rezeki, tak dapat lagi menyara keluarga. Sekurang-kurangnya, tuan-puan ada simpanan sebanyak 3 bulan gaji untuk teruskan kehidupan macam biasa sementara nak mencari kerja baru nanti. Itulah kepentingan simpanan kecemasan 3 bulan gaji. Dengan Public Gold, tuan-puan boleh dapatkan satu dinar ini pertama dengan cara menabung emas sedikit demi sedikit, segram demi segram dalam akaun emas Gap. Ataupun yang kedua, tuan-puan boleh juga lock harga emas pada hari ini dan buatkan bayaran sebanyak 10 bulan dengan bayaran ansuran. Ini hanya ada dengan Public Gold sahaja. Kedua-dua cara ini, tuan-puan akan dapat emas fizikal nanti. Jangan risau. Kalau tuan-puan dah faham dan ingin mulakan simpanan tabungan emas tuan-puan yang pertama, ambil kesempatan pada hari ini. Sebab apa? Harga emas telah pun jatuh sedikit daripada RM533 3 hari lepas. Hari ini telah pun turun kepada RM514 dengan harga diskaun masa untuk kita borong banyak-banyak. Untuk mulakan simpanan emas yang pertama, tuan-puan boleh tengok sahaja pin video di profil saya, cara-cara untuk mulakan tabungan emas yang pertama. Kalau ada apa-apa soalan,